Hai, Assalamualaikum. Nama saya Zack. Saya adalah seorang ahli siap mata. Dan hari ini adalah hari terakhir untuk semester 1 di KMK. So, mari kita buat magic. Empat kan? Ni, 6. Okay, sekarang saya buat macam ni. Nampak dia berpusing? 1, 2. Sekarang yang ni masuk kat tangan ni kiri sini. Lagi ni saya nak pusing kat dia. Tapi ni pusing tu, jauh kan, jarak jauh. Ramai orang kata pakai lengan panjang ni nipu kan. Jadi saya celak lengan panjang. Hilang ah. Hilang ah. Sekarang kita tengok buka tangan. Sini, tekan eh. Sikit. Rambut saya kat atas. Tapi tak banyak, sikit je. Boleh ah? Boleh. Lemot. Oh. Cuba tau. Oh. Macam ni ah? Oh, apa lah? Tak edit. Kecuali ke? Aku tak akan berkecuali. Okey, ya. Kita tengok. Ada lagi tak? Okey. Tadi kita nak pilih kan? Boleh aku buat. Okey. Untuk magic ni kita dekat lah. Dekat ni kita dekat lah. Ada tolak. Lihat sini banyak kat lah. Mana pun banyak. Mana pun ada banyak kan. Satu tak ada kan. Kita buat okey. Sekarang kita dekat. Kita nak pilih kat kan. Pilih. Okey, tunjuk gambar apa semua. Okey, tengok ni kamera ni kamera. Okey. Tangkap ni ditaruhkan di sini ya. Dah sekali ingat kat ni. Okey. Sekarang saya potong satu ke sini dulu. Dan kita sikit. Buat sikit kan. Okey. Kita kasi ni. So macam biasa sebelum saya nak buat magic, saya akan keluarkan something kat dalam beg saya. Something kat dalam ni. Plastik kan? Okey, ini nampak lah ni kan? Tembul di sini kan? Kamera sikit. Okey, sekarang taruh kan? Okey, taruh dulu, perang dulu jangan apa-apa. Okey, sekarang ingat kat tadi. Okey. Adakah ini kat yang anda pilih? Bukan eh? Bukan ni eh? Okey, boleh bagi tahu apa kat yang pilih tadi? 7 love kan? Okey, 7 love. Tapi love dekat-dekat tu kan? Cuma dia nombor salah. Okey, siapa nak buat, saya ambil sat love ni. Saya akan masukkannya di dalam kes ni sebab dia boleh muat tu kat dalam ni. Macam tu. Kan? Okay, ingat tadi 7 love kan? Sekarang fikirkan kat 7 love. Tengok apa jadi. Go. We are magic.